Jadi ini merupakan perlawanan yang terakhir pada hari pertama kejohanan Pahang Close edisi 2025 dengan menyaksikan pasukan Pangasius menentang Sekolah Sukan Negeri Pahang ketika ini. Kini bola berada di tangan pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang. Baik sekali hand off ataupun hadangan dilakukan oleh pemain ini. Satu setup cukup baik, terus dikeluarkan. Pemain memilih untuk bermain wide sahaja. Satu antara yang agak scrappy namun masih lagi dikawal dengan baik. Setup yang baik masih lagi di dalam kawalan pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang. Cubaan menebuk ke dalam. Dipersalahkan pula pasukan Pangasius di situ. Kita pada namun tidak dibenarkan. Pemain haruslah lakukan tapping di hadapan perlawanan ataupun yang ditetapkan oleh pengadil perlawanan. Jadi ini merupakan perlawanan kategori wanita untuk Pahang Close edisi 2025 dengan menggunakan format 7 sebelah ataupun 7 side. Scrum down buat pasukan Pangasius. Bola dikeluarkan. Berjaya tangkapan kemas. Baik sekali side step. Baik. Namun dipersalahkan nak releasing the ball kata pengadil perlawanan. Kini bola kembali berpihak kepada Sekolah Sukan Negeri Pahang ketika ini. Satu stepping dalam mencari offload kepada rakan pasukan beliau. Satu outrun yang cuba dilakukan. Namun sayang sekali pemain ini telah pun memijak garisan tepi padang. Sekaligus line out dimiliki oleh pasukan Pangasius ketika ini. Bola berada di tangan throw pasukan Pangasius ketika ini. Play on kata pengadil perlawanan. Baik-baik tu. Pick up baik oleh pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang. Ada advantage play yang diberikan. Cubaan melakukan larian di kawasan wide. Namun advantage not gain kata pengadil. Kini penalti diberikan kepada pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang. Bola terus dimainkan oleh SS. Masih lagi Sekolah Sukan Negeri Pahang ketika ini. Terus dikeluarkan. Melakukan tebaran bola menjadi rakan pasukan sahaja. Nampaknya ada kesalahan pula ditangkap yang dilakukan oleh pemain pasukan Pangasius. Akan diberikan sedikit teguran oleh pengadil perlawanan kepada pemain berjersey nombor 2 ini. Mungkin beliau merupakan kapten pasukan sebenarnya. Bola terus dimainkan oleh Sekolah Sukan Negeri Pahang. Satu straight running sahaja yang dilakukan oleh pemain Sekolah Sukan Negeri Pahang.
Masih lagi bergelut pemain sekolah-sekolah negeri Pahang untuk menggasak ke dalam kawasan 22 meter pasukan Panggasius ketika ini. Terus dikeluarkan kepada winger pasukan. Masih lagi dikawal baik sebenarnya bola itu oleh pasukan sekolah-sekolah negeri Pahang. Bola terus dikeluarkan. Namun berjaya dijatuhkan. Dipersalahkan pula pemain pasukan sekolah sukan negeri Pahang ini. Kini bola kembali pada pasukan Panggasius. Ini giliran Panggasius pula mengatur serangan, namun dipersalahkan pula pertahanan pasukan sekolah sukan negeri Pahang. Quick tap terus diambil, namun knock on pula yang terjadi di situ. Agak sedikit rushing decision yang cuba dilakukan oleh pemain Panggasius sebentar tadi. Kita ambil gambar Dewan kat atas ni boleh tak? Scrum down buat pasukan Tapi adik ibu pun dah balik. sekolah sukan negeri Pahang ketika ini. Tapi actually gambar baju ni lawa tu sebenarnya. Bola masih lagi. Jauh. Bola kembali ke dakapan pemain-pemain pasukan SSNP Pahang ini. Terus melakukan hentakan di tengah. Aku rasa nampak ya, Not tapi gain jauh sebenarnya. lah. Kini scrum down buat pasukan sekolah sukan negeri Pahang. Bola berjaya dikeluarkan. Terus melakukan larian di situ. Namun pertahanan cukup baik juga dipertunjukkan oleh pasukan Panggasius. Masih lagi cuba untuk menebuk di bahagian yang tengah pasukan Panggasius ketika ini oleh pasukan sekolah sukan negeri Pahang. Cukup baik sekali pemain ini, terpaksa dua orang bekerja keras untuk menjatuhkan beliau. Pick up baik, cuba melakukan larian di sebelah kanan padang. Namun berjaya juga akhirnya dipatahkan di situ. Akan tetapi mereka masih lagi mengawal permainan ketika ini. Tackle baik. Satu setup yang cukup baik, terus dikeluarkan sahaja. Terlepas pula bola tersebut, namun masih lagi dibenarkan bermain oleh pengendali perlawanan. Satu tackle yang cukup kemas juga berjaya menjatuhkan terus pemain tersebut. Masih lagi dalam permainan ketika ini. Satu pick up cukup baik, melakukan hentakan di tengah-tengah padang. Terus dikeluarkan. Terus stepping ke dalam. Namun dipersalahkan pula pemain pasukan sekolah sukan negeri Pahang. Dan kini kembali ke dakapan bola tersebut kepada pasukan Panggasius. Satu komit pas cukup baik.
Namun pertahanan cukup ampuh juga ditunjukkan oleh pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang ini. Satu offload yang berjaya dibaca oleh rakan pasukan. Berjaya pemain ini mendapatkan bola tersebut oleh pertahanan pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang. Tipping sahaja. Baik sekali. Namun tidak dibenarkan kata pengada kerana ada lifting barangkali. Apakah diharapkan tiada sebarang kecederaan yang serius yang melanda pemain ini? Oh jangan up. Benda dah bunyi air horn dah tadi. Benda dah bunyi air horn dah tadi. Oh terdengar suara halus. Nampaknya pemain ini masih lagi diberi rawatan ketika ini. Diharapkan tiada kecederaan yang serius yang dialami oleh pemain ini. Semoga baik-baik sahaja. Nunam. Di kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf dari pihak kami kerana pada hari pertama kejohanan Pahang Close edisi 2025 ini terdapat beberapa gangguan teknikal yang mengganggu sedikit secara langsung dan juga kualiti secara langsung kami pada hari ini. Jadi kami Kau dengar Audacity cakap apa? berjanji Itu kalau sampai bolehlah tengok-tengok kami. semoga esok secara langsung akan lebih baik daripada segi secara langsung untuk paparan anda semua dari pihak kami. Jadi kami mohon kemaafan kepada anda semua kerana secara langsung pada hari ini agak kurang memuaskan sebenarnya. Zat. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari esok kita akan menyajikan persembahan yang lebih menarik oleh atlet-atlet ataupun peserta-peserta untuk Pahang Close edisi 2025 di hari yang kedua. Namun begitu, ayuh kita sama-sama terus menyaksikan perlawanan yang terakhir pada petang ini bagi kategori wanita yang sedang berlangsung ketika ini di antara pasukan Penggesis Lady menentang pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang. Quick time terus diambil oleh pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang. Berlari pemain ini
Ada cubaan yang mengejar. Apakah beliau dapat menghabiskan larian ini untuk mendapatkan try yang pertama buat pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang. Dicuri. Masih lagi dibenarkan bermain oleh pengguna perlawanan. Masih lagi dalam permainan ketika ini. Sebab tak ada dua tim tak ada point bodoh ni. Tak boleh. Ada kesalahan silly off pula yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang. Dan kini bola kembali ke tangan pemain pasukan Pangasius Lady ini. Budak baju pink ni. Bola terus dikeluarkan. Satu tangkapan yang kemas. Satu hentakan yang padu sebenarnya. Oleh pemain Pangasius Lady sebentar tadi. Tak kena nak release. Masih lagi bekerja keras pemain-pemain pasukan Pangasius Ladies untuk mendapatkan try kemenangan dalam perlawanan ini. Kerana mengikut jam tidak rasmi kami, masa perlawanan sebenarnya telah pun tamat. Kira-kira ini mungkin akan menjadi final play sebenarnya untuk kedua-dua pasukan pada petang ini. Ini giliran pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang pula mengatur serangan. Serangan, hentakan demi hentakan dilakukan, larian demi larian. Cuba untuk mendapatkan try kemenangan. Namun tangkapan yang kurang kemas pula di situ. Dan nak scrum down buat pasukan Pangasius Ladies ketika ini. Cerut. Dia larinya. Scrum down buat pasukan Pangasius. Sirens telah pun dibunyikan sebenarnya. Apakah ini final play yang sebenar-benarnya untuk perlawanan pada petang ini? Tidak dibenarkan di situ kerana coming from the side. Nampaknya pasukan Sekolah Sukan Negeri Pahang masih lagi tidak berputus asa untuk dapatkan try kemenangan dalam perlawanan ini. Namun kesalahan pula not releasing the ball, kata pengadil perlawanan. Terus dimainkan oleh pemain pasukan Pangasius. Bijak sekali pemain ini. Tiada siapa yang perasan akan kelibat beliau untuk melakukan larian. Namun berjaya juga ditangkap di situ. Untuk mendapatkan try kemenangan buat pasukan Pangasius Lady. Betul-betul di bawah pos. Try kemenangan yang cukup baik dilakukan oleh pasukan Pangasius. Apakah akan adanya tambahan adu mata buat pasukan Pangasius? Walaupun mereka telah pun secara tidak rasmi memenangi perlawanan ini. Walaupun gagal menyudahkan conversion tersebut, mereka yang rasminya menjadi pemenang untuk perlawanan yang ke-42 pada hari pertama kejohanan Pahang Close 2025 ini. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami pada hari ini, dari pagi sehingga ke petang ini. Jadi inilah perlawanan yang terakhir kita pada petang ini. Jadi berjumpa lagi kita pada esok hari untuk perlawanan hari yang kedua bagi